Assalamualaikum guys, welcome back to my channel Arif Barin. Okay, ada yang request dekat saya, bang nak tengok CLA 45S yang mahal tu. Dekat video sebelum ni kan, ada kereta tu berharga 465,000, belum on the road. So sebelum kita pergi dekat CLA 45S tu, ni saya nak tunjukkan kereta yang kita nak bagi free kat belakang. Oh guys, inilah kereta yang kita nak bagi korang free, Honda Civic FL5. So ini adalah baju untuk Honda Nation. Sekejap cameraman tengah buat kerja kejap. Dah belum? Okay, boleh. Dia promotion kena kau-kau. okay, kita kena tengok depan-depan. Oh, depan dia macam ni. Kita letak atas. Ini dia guys, baju Honda Nation ni simple So baju Honda Nation inilah dia yang korang bayar tu, RM149 untuk dapat penyertaan. Ni Honda Nation X ECW. So kereta ni kita nak bagi tahu dah puspakom, tinggal untuk register je. Kereta ni kita dah puspakom semalam, geng. Ini dia. Lawa siut, betul-betul jahat dah muka dia ni kan. Tengok model baru ni, dia punya lampu dah lain. Ui, syahdu lah. Kalau korang korang ambil kereta ni ke kereta ni, Res, kau aku rasa confirm lah ambil 45 kot. Yang tu bapak-bapak sikit belakang tu. Ui, lawa siut, serius lawa. Tutup pintu jap, tengok. Mana yang pakai CLA 45 nak buat konsep ni boleh je, tak ada masalah. Tapi modal keras juga Kalau betul-betul nak 100% konsep ni daripada CLA 45 yang tahun 2021. Kenapa saya kata keras? Sebab lampu dia mahal. Lampu dia, kalau tengok facelift yang macam ni dengan CLA 45 2020, lampu dia tak sama. Tengok lama-lama sikit macam lawa Aris. So dia dah black kat sini. Tengok bahagian dalam, ambient lighting, steering dia cun. So dekat untuk model straight style edition ni, dia ada tulis kat sini CLA 45S. So datang dengan panoramic sunroof. Kejap saya buka Mileage kereta ni baru 10,000. Kapet ada. Straight style edition lagi dia punya kapet. Awal dia punya ambient lighting dekat sini pun, dekat dia punya door trim pun cantik Riz, rasa macam kereta racing dah Riz. Kita duduk dalam kereta ni. Dia punya tonggek. Mantap. Kita payung daripada belakang. Lawa. Macam kereta 465,000 ni, on the road estimate korang tambah dalam 12,000 road tax insurance. Ni original colour bukan wrap dekat Jepun. Ini memang original colour. Ni salah seorang peminat tegar Mercedes, kaki Mercedes. Tengoklah apa puas dekat bahagian belakang ni. Adi minta saya buat video. Okay, jom saya buatkan video. So kita dah tunjuk. So dia punya sport rim sama dengan edition yang pertama sebelum ni. Dia punya saiz pun sama. Beza dia adalah facelift interior. horsepower lebih. Kalau stage 2 berderap. Kalau stage 2 selamba 500 ni. Lately ni ramai cakap Arif asyik jual kereta sport je kan. Dah tak macam dulu tak ada kereta-kereta MPV. Ada bang. Nampak ni, Velfire, Alphard, Moxie baru, Mercedes bawah 200,000. Ada bang, jangan risau. Saya ada. Cuma lately ni ramai supporter saya yang support beli kereta-kereta sport macam Mercedes, GR Yaris, FL5. So come on, Arif Barin macam biasa. Masih ada lagi kereta-kereta macam ni anak gajah besar ni FL5. Nampak FL5 tu, celah-celah tu kita simpan.
punyalah dah tak ada parking office ni. Alphard Wayfire baru memang kita banyak stok. Okay, so, kita tengok dekat bahagian depan. Ni tengah sampai minyak habis lah. Alphard C200. So C200 yang saya buat video tu ada lagi ni masih ada lagi C200 yang video saya sebelum ni. Inilah kereta dia. So guys, mana yang berminat kereta yang ada dalam video ni, tak kisahlah CLA45 ke ataupun kereta apa-apa yang ada dalam video Arif. Simple je. WhatsApp dekat saya. Nombor phone ada dekat description. Kita deal, and then kalau tak nak datang kita buat online, ataupun kalau nak datang make sure make your appointment first. Saya berada di Bandar Baru Bangi. Macam ngam bulan 1 ni kita ada banyak stok masuk. And then siapa nak buat special order bagi tahu, sebab 19 hari bulan 11 saya akan fly ke Japan dengan Azim sampai 29 hari bulan. So kita akan pergi dekat merata tempat untuk pilih kereta dekat sana. Ngam kita bawa balik. Kita ada projek baik dekat sana. Stay tune Jom kita tengok dia punya engine. Tengok dia punya turbo bapak besar. Komen lah. Saya tak tahu nak cakap apa lah kereta macam ni. The most powerful sedan 2.0 liter. Ini adalah 2.0 liter engine paling terkuat dalam dunia. Dah bertahun dah dia menang engine 2.0 liter paling kuat dalam dunia. So memang nampak lah kereta ni mahal. Saja je saya bagi korang tengok lama-lama sikit. Video saya kelang kabut sikit hari ni. Rushing, banyak kerja. Tapi disebabkan dah janji nak tengok kereta ni, okay, tak apa saya buat. So bang, saya dah tunaikan janji abang untuk buat video kereta ni. Simple je. Sebab nak tengok depan-depan, datanglah kan. Tapi kalau dalam video, inilah kereta dia. So guys, kita jumpa next video. Assalamualaikum.